Abu, kau dah bagi tahu Hakim ke pasal pertandingan pada hari pendidikan? Belum, aku tak jumpa dia semalam. Velu adalah. Aku jumpa kat kantin waktu tu. Aku dah suruh Velu cakap kat Hakim. Alah, sangat ke masuk kan nama Sing aja. Habis cerita. Betul tak, Bu? Tapi Sing tu leceh sikit lah. Dia tu suka bercakap masa buat kerja. Dah tu cakap bunyi kelakar je pula tu. Memanglah tak jadi kerja nanti. Alah, kita cakap lah kat dia. Cakap masa buat kerja. Kalau dia bercakap juga, Kita halau keluar. Tak pun kita suruh dia duduk tepi aja. Tapi kalau suruh duduk tepi, lagilah dia bising tak? tahu kau. Aduh, Botak. Oi, jangan main kepala lah. Cuba kalau kena ketuk, sakit tak? Tapi semalam, aku dah daftar nama Hakim masuk grup kita tau. Boleh tukar lagi. Kita cubalah tanya pada cikgu bertugas. tu ramai budak kat depan kenyataan tu. Jom kita pergi tengok. Orang dah lekatkan kat papan kenyataan. Tengok tu. Nama Hakim kat bawah sekali tu. Tak kisahlah. Apa pun dalam grup kita. Yang penting sekali, ni Kenal yang mesti kita rebut. Aku rasa kita patut rancang dari sekarang. Apa benda yang buat. Oi, Tambi, sini kau. Aku nak cakap sikit. Apa? Buka ke? Aku cakap mari sini. Ada benda nak cakap ni. Apa pula? Sini. Okey, gua rasa topik ni tak ada siapa pun nak buat. Ia ada unsur-unsur sains, sejarah dan tamadun. Kalau buat, garanti kita punya paling best. Tak sia-sia lah ambil ahli kumpulan kita orang Hakim. Janganlah puji aku lebih-lebih. Nanti lubang hidung aku kembang. Susahlah aku. Apa? Kalau kita tambah dengan landscape, lagi cantik kita buat pokok, batu, sungai kan? Kan? Kalau kita ajak Sing dua bagus kan? Dia cara mengala melukis pun dasar. Tak boleh, Ki. Satu kumpulan tak boleh lebih dari 4 orang. Tapi kalau boleh pun, kita takkan ambil dia. Menyemak aja. Baik cakap macam tu Sob. Dia pun kawan kita juga. Kalau Sing dengar, tentu dia berhati hati dengan kita. Kim, kau bukan tak tahu Sing tu mana pernah serius. Kalau ada dia, memang tak jadi kerja lah. Asyik gelak aja. Lagipun, Sing tu bukannya reti kecil hati ni. Dia ada aja. Bukannya dia tulis orang mengata dia kan apa kan? Habis, dia nak mula kita ni. Aku dah tak sabar nak melenyap kelas tersi ni. Petang esok, kita start lah buat. Aku dah minta kebenaran dari guru lukisan untuk gunakan bilik kelab kita ni. Cantik lah tu. Kalau kita buat kat rumah leceh. Kita nak bawa ke sekolah jadi satu masalah pula. Hari esok cikgu kata untuk siap-siapkan semua itu. 3 hari, bermula esok. Tapi kan, aku terfikir lah apa kata kalau kita guna tanah liat. Lagi best. Lagi natural kan? Boleh ke? Itu terpulang pada aktiviti kita lah. Lagipun dalam syarat-syarat tu tak ada tulis pun. Kalau gitu okeylah. Petang ni kita boleh sungai cari tanah liat. Kita campur dengan minyak kelapa tu. Rendam dalam baju yang esok pagi kita bawa ke sekolah. Alright, kalau semua dah setuju, petang ni semua pergi sungai. Boleh mandi sekali, yahoo! Belu, tak perasan pula. Di masa kau sampai? Alah, merajuk lah tu. Kita tak layan. Alah, Velu, relax lah. Mel lah sini. Oi, alamak, merajuk pula. Kreativiti. Lalas pakai pelata sim juga. Aku dah cakap dah. Pakai tanah liat tak boleh. Susah nak Pirah, rupanya cadangkan pakai tanah liat. Nak salahkan kita. Aku cadangkan aja. Tak semestinya kena ikut. Tapi korang pula yang sokong lebih-lebih. Oi, sudahlah. Kerja pun dah siap. Apa lagi nak bising-bising? Jom masuk kelas. Kejap lagi Sing bunyi tu. Dasar betul lah. Ini kalau tak menang tak tahu.
Memanglah pengadil tu tak tahu menilai seni. Weh, jalan slow sikit ah. Macam diorang dah belah ke? Diorang tak plaster sim, diorang tak mana? Ada kat atas meja. Itu juga pun tak puji. Diorang baru juga. Apa lagi? Inilah masanya yang paling cantik untuk kita jalankan jahat kita ni. Dengar sini. Aku nak kau pergi penyek-penyekkan plaster sim orang tu. Aku nak dia orang tarik diri dari pertandingan tu esok. Pergilah. Ingat, penyek-penyekkan semua sekali. Kalau tak, aku penyek kau tu. Nah, ambil ni. Mensabotaj kawan-kawan aku ni. Apa salahnya? Pun diorang tak ajak aku dan kumpulan diorang. Tampun diorang buat darah layan. Hentam saja. Ya. Apa pasal dia pukul kita? Mana lah kau tanyalah dia. Buat video kot. Aku rasa elok kita simpan plaster tu kat tempat yang selamat sikit. Takut nanti ada pula budak-budak yang usik. Tak pun kita bawa balik teruslah. Besok hari pertandingan. Semula ke sekolah. Aku rasa sayang pula sebab kita dah buat cantik-cantik. Jadi saya kerja pula nak bawa balik. Tak payah pun. Ya, siapa punya kerja ni? Ni yang aku nak marah ni. Perbuatan tu kutuk betul. Tak ada hati perut langsung. Oh, dapatlah siapa yang buat kerja ni. Memang aku bangga dengan teksi. Tapi Dul, kau tak ada teksi. Aku boleh sewa. Tak pun aku beli. Yang ada duit tabung aku akan hati puas. Rancangan kita berjaya. Aku tak tahu langsung ni tau. Aku ni masuk dalam kelab seni ni. Jangan tuduh aku tau. Bila masa pula kita orang tuduh kau. Kau dari mana pula ni, Velu? Tiba-tiba timbul kat belakang. Aku dari rumah. Tak. Dari bilik guru. Aku pergi tanya cikgu sama ada aku boleh masuk ke tidak pertandingan mereka bentuk plaster. Weh Tami, kemari kau. Apa benda yang kau cakap dengan dia tadi, ha? Tak ada. Saya tak ada kasih tahu apa-apa pun. Macam mana ni? Dari pertandingan. Kita nak buat yang memang dah tak sempat dah ni. Nak tarik diri pula takut cikgu marah sebab dah last minute. Aku rasa kita masuk juga. Alang-palang aja kita buat kerja sekurang-kurangnya kita. Nasib tidak menyebelahi kita. Nak hantar juga praktis penyek-penyek tu. Mengarut kau ni, Sob. Nanti cikgu ingat kita memain pula. Kita tak ada pilihan. Kalau kita tak nanti, cikgu tuduh kita tak buat langsung pula. Kita hantar. Nanti cikgu tanya, kita cakaplah kena sabotaj. Orang dah rosakkan ciptaan kita tu. Kau ingat cikgu nak percaya? Lagipun kalau cikgu percaya alasan kita tu, harapan kita nak menang pun tipis. Kau sendiri tahu. Habis tu macam mana? Sama-sama lah fikir. Kan nak serah kat aku semua. Aku ada ide. Aku yakin boleh. Okey, kita masuk pertandingan esok. Sudahlah.
orang buat penat je masuk pertandingan. Kalah punya lah. Eloklah tu, kita orang masuk ni memang untuk kalah pun. Sekarang semua orang nak menang, siapa pula nak kalah kan? Lain macam betul dekat. Apa konsepnya ni? Nampak macam barang-barang berubah je. Dia Jurassic, iaitu zaman awal Jurassic, lebih kurang 204 ke 84 juta tahun yang lalu. Kami cuba menggambarkan betapa kemusnahan menyebabkan perubahan iklim bumi, melenyapkan spesies ini terus dari dan manusia sepatutnya mengambil teladan kerana kemusnahan yang mereka terjadi melalui peperangan juga bakal manusia dan tamadunnya dari bumi. Bagus. Mesej yang cukup mendalam dan ada unsur-unsur. Saya percaya kajian yang cukup teliti perlu dilakukan untuk menghasilkan yang bermutu seperti ini. Itulah kami cuba menggambarkan semangat dan harapan kami sebagai generasi pada semua pemimpin dunia agar memanjangkan usia bumi ini, memelihara alam semula jadi dan elakkan peperangan. Hei eleh. Cakap macam di kabinet. Dia ingat boleh harap dengan konsep je. Ini pertandingan berbentuk plastisine lah. Bukan pertandingan bercerita. Boleh belah lah. Baguslah kumpulan tu tadi. Ketuanya pun nampak bijak. Kalau kita tak tengok apa yang bercakap tadi, tentu kita ingat budak tingkatan 5. Selamat pagi. Ciptaan kami ini diberi nama Angkasa Lepas. Ini dicipta untuk menghantar pasukan askar bagi memusnahkan saksa di planet Marikh. Sementara bangunan ini pula tempat Batman menyimpan senjata laser yang diberi oleh ketua pasukan Power Rangers. Sekarang, untuk mengumumkan johan bagi pertandingan mereka bentuk plastisine Hari Pendidikan tahun ini. Menangi hadiah wang tunai sejumlah RM200 beserta piala penghargaan tajaan belia Parit Sonto. Pemenangnya ialah kumpulan Usup Sontorian. Itu pun nama kita menang. Ha? Betul ke ni? Atau hanya pandang mata? Menang kot. Ya, kita menang. Kita menang. Kita menang. Yahoo! Habis pergi naik ke pentas ambil hadiah ni. Pergi labu. Orang tunggu tu. Kau lah naik Yusof. Kau kan ketua. Ada Janganlah tolak. Nak pergi lah ni. Tahniah. Kreatif pasukan kamu tu. Usup Sontorian memang best. Terima kasih, Guru. Gila. Dia punya penyek-penyek pun boleh menang. Mana dia macam ni? Ini pertandingan penyek lah. Belu. Oi. Belu. Marilah orang kat kantin. Kita nak raikan kejayaan kita ni. Kita minum-minum dulu. Sekarang kita baliklah sama-sama. Tahu kau frust sebab tak dapat masuk pertandingan tu. Relax lah Belu. Hari ini kemenangan kita bersama. Kita kan kawan. Aku bukan sedih pasal tak dapat masuk pertandingan. Tapi aku rasa bersalah pada kau orang empat. Kerana akulah yang bertanggungjawab plastisine kau orang tu semalam. Aku penyekkan dengan kau. Kau yang rosak kan? Apa kau buat macam tu Belu? Bukankah kami ni kawan rapat kau? Gamang kau buat macam tu pada kami. Apa salah kami Belu? Aku terpaksa kau. Kalau aku tak pecahkan rekaan kau orang tu, kepala aku akan dipecahkan. Aku kena ugut. Siapa yang buat kau Belu? Cakap dengan aku. Ha, kebetulan saja. Itu orang lah. Mana? Tu, yang 3 orang tu. Woi. Nanti ada benda aku nak cakap dengan kau ni. Oi, sini. 3 sekali. Alamak Leh, aku rasa budak bela tu dah pecahkan rahsia kita lah. Usop panggil kita tu lah. Macam mana ni? Tunggu. Aku nak cakap ni. Tak guna betul. Tak apa, tak apa. Dia nak lari ke mana. Esok lusa kita jumpa juga. Satu sekolah. Tak nak pindah sekolah lain pula kot. Aku rasa dia buat macam tu sebab dia fikir kumpulan boleh menggugah kedudukan dia. Mereka ingat sekali. Kan itu scene cukup teror buat lukisan. Kerja-kerja ni. Mana ada Sinjai.
Dia sibuk dengan pasukan hoki dia tu. Habis macam mana sekarang ni Sob? Nak report perkara ni pada cikgu besar ke? Tak payah, kita selesaikan sendiri. Percaya juga aku melarikan diri dari esok. Besok budak India tu kena lalu hukum aku. Woi, Saleh, slow lah sikit. Depan tu ada lubang, oi. Mana? Tu. Alamak! Basikal siapa pula yang parking kat tengah-tengah jalan ni? Woi, Saleh lah tu. Kenapa tiga-tiga tu bongkang kat tengah jalan tu, ha? Diorang accident kot. Mari kita tolong. Entah cedera parah. Cepat kawan-kawan. Saleh, woi, kau tak apa-apa ke? Astaghfirullahaladzim. Macam mana boleh aksiden ni? Meh kita angkat diorang. Teruk ni aksiden macam ni. Entah-entah dia patah kaki ni sekarang. Kita kena bagi bantuan dengan segera. Itulah korang ni bawa basikal. Janganlah laju-laju. Ini tak. Macam beruk dapat basikal. Nasib baik jalan ni tak sibuk. Kalau tak, saja je kena lenyek dek lori ayam. Adik, sakitnya belakang aku. Adik, angkat slow-slow sikit. Adik, besok tak boleh pergi sekolah lah ni. Ada alasan juga nak penting. Alah, On betul. Dah sakit-sakit macam ni pun ada niat lagi. Nak buat jahat tu. Bawa-bawa lah insaf Saleh, oi. Kau peduli apa, ha? Yang kau sibuk-sibuk ni apa pasal? Kau bukan bapak aku. Jangan campur urusan orang lain tau. Tapi kau yang start campur urusan orang lain. Aku penat-penat buat reka bentuk plaster scene tu. Kau yang sibuk-sibuk penyetkan, ya tak? Mana ada lah. Itu semua kawan kau sendiri yang buat. Itu budak Velu. Aku nampak dia buat. Kau ni memanglah tak ada adab, Saleh. Orang dah tolong kau, cakap terima kasih pun tidak. Dah tu nak buat fitnah pula tu. Manusia spesial apa kau ni, ha? Woi, ini betul-betul lah. Kau ingat aku fitnah ke? Aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Si Velu tu rosakkan plastik kau orang. Dia buat kerana terpaksa. Korang yang paksa dia buat betul kan? Baik kau ngaku salah. Mana ada? Kalau aku suruh penyek, dia ikut pasal. Ikut penyek plastisin tu. Tapi rosak penyek apa pula? Apa kau cakap ni, ha? Cakap pula tak suala. Patah haram aku tak faham. Dah menggelabar lah tu. Betul lah tu. Orang dah buat salah memang macam tu lah. Alamak, si Doni dah naik hantu pula dah. Kalau tak dileraikan, teruk dia kena balik tu sekarang. Dia tu bukannya kuat sangat. Baik kau minta maaf kat Velu. Cepat. Sekarang juga. Cepat minta maaf. Cepat sebelah aku jadi hijau ni. Alah, sudahlah tu, Dor. Aku tak kisah. Perkara dah berlalu. Lagipun, buat apa kita bergaduh? Kita kan satu kampung. Satu sekolah lagi. Ini hari gaduh. Besok-besok jumpa lagi. Kalau kau ada bikin salah, ampunkanlah aku. Velu, dalam hal ni kau tak bersalah. Kau tak perlu minta maaf. Saleh ni yang bertanggungjawab. Dia yang merancang semua ni. Ya, aku pun salah juga. Aku patut kasih tahu kau orang perkara ni sedari awal lagi. Tapi aku ada sedikit kecil hati lah sama kau orang. Pasal tak ada layan aku itu hari. Alah, Velu, itu kan kecil lah. Okeylah. Itu orang pun minta maaf pada kau. Dah lah, kita tak usah gaduh-gaduh lagi lah. Sorry, Jesok. Aku sebenarnya jealous tengok populariti kau. Aku fikir dengan cara mengalahkan kau dalam pertandingan ni, kau akan kurang popular. Tapi aku silap. Hero tetap hero. Saleh, aku pun minta maaf juga sebab meninggikan suara pada kau tadi. Aku tak dapat kawal kemarahan aku. Aku pun. Dahsyat juga kau bila marah ya. Suspend juga aku dibuatnya. Dah lah, woi. Jom nak balik. Perut aku pun dah lapar ni. Sekarang makan tengah hari lambat, kena gastrik pula. Yelah tu, kau tu sepanjang masa je nak makan je. Manalah badan tu tak gemuk. Dah macam nak tapir aku tengok. Abu, kalau kau nak balik cepat, meh tumpang bisikal aku. Aku hantar kau sampai kat tangga rumah. Tak payahlah. Tadi datang jalan kaki dengan kita orang. Balik pun jalan kaki lah. Nak mengada-ngada pula. Tak apalah, Leh. Aku balik dengan diorang ajalah. Nanti kecil hati pula si Usop ni. Kena pulau pula aku nanti. Aku caw dululah. Nanti kalau nak tumpang naik basikal aku, kau beritahu je lah aku. Free je. Kalau budak lain kena bayar. Upah kayu. Hafiz,
Kita orang ni, Le. Macam mana? Jauh nak berjalan kaki ni. Sorry lah, kau jalan kaki lah. Apa ni, Le? Janganlah macam tu. Kita orang kan kawan kau. Kawan aku, weh. Kalau kau betul kawan aku, kau patut halang aku dari buat kerja jahat tau. Ini tidak. Korang yang lebih-lebih mengapikan aku. Pirah, sebagai hukuman perbuatan tak bersih kau orang tu, baliklah jalan kaki. Bila? Nak jalan kaki lagi 1,5 kilometer lagi. Pesanlah kita. Balik, tunggulah, weh. Apa ni, Le? Weh. Jauhlah nak jalan kaki, weh. Tunggu. Tak apa-apalah diorang ni. Lang kabut je. Mana nak jadi samsing macam tu? Tu baru kena jalan kaki 1 kilometer dah panik. Wow, di sini rupanya kalian berkumpul. Sejak beberapa kurun aku mencari. Akhirnya berjumpa juga di tepi jalan raya ini. Ha, Sing, dari mana kau ni? Tiba-tiba aja muncul. Sing. Masa penyampaian hajat tadi, kau tak ada pun kat dalam dewan tu. Aku baru balik dari latihan bermain hoki lah. Wah, engkau orang masuk pertandingan tiada mengajak aku. Lepas tu, menang pun tiada meraihkannya bersama aku. Kapanlah punya sahabat? Oh, jangan cakap macam tu lah. Kita orang cari kau, tapi kau tengah hilang entah ke mana. Alah, relax lah Sing. Kemenangan kita ni bermakna kemenangan kau juga. Kita kan kawan. Ada ni kita kongsi lah. Betul lah, Sin. Aku pun tak masuk juga pertandingan tu. Tapi aku berbangga yang mana adalah kawan kita. Ya, Sing. Jangan kecil hati lah. Patutnya kau suka sebab tak payah buat kerja tapi dapat hadiah. Oh, begitu. Jadi bermakna hadiah itu kita akan kongsi bersamalah. Di manakah piala pusingan itu? Aku nak tengok. Tapi piala ni aku bawa dulu tau. Besok Abu simpan. Lepas tu Hakim. Lepas tu Velu. Lepas tu Dol. Dan last kali kita orang kasih kau simpan. Tunjuk dia Dol piala tu. Ini dia, piala pusingan yang menjadi rebutan sekarang. Berada di dalam tangan kita. Nanti kita nak letak kat bilik guru. Cikgu kasih pegang seminggu. Oh, yo, cantiknya. Serupa macam Grammy Award. Peh, kalaulah benda ni boleh dijual, kaya raya kita Dol. Inilah piala impian aku. Kalau aku simpan di rumah, bermakna inilah piala besar yang pertama dalam almari rumahku. Selama aku bermain hoki, tak pernah pun sekali aku dapat piala sebesar ini. Selalunya sebesar telur ayam saja, woi. Aku ada satu cadangan. Memandangkan kau orang sudah buat salah sama aku, apa kata kau orang tebus kesalahan kau orang tu? Tebus macam mana pula? Kan kita orang dah minta maaf pada kau. Lagipun kita dah janji nak kongsi hadiah tu. Itu tak ada cukup. Hati aku telah terluka kerana perbuatan kau orang yang telah melupakan aku. Cuma satu yang boleh mengubah luka ini. Kasih aku bawa balik piala ini. Weh, esok simpan dulu lah, Sing. Kau giliran yang paling last tau. Tak guna Sing. Jom kita kejar dia. Aku juara. Aku juara Liga tahun ini. Aku juara.